Orang yang tak dapat dosa ni paling besar sui manusia. Tak ada harga langsung dalam dunia kan. Orang yang tak terasa dia dosa tu, orang tu tak ada harga langsung. Bangkai lagi baik. Ya, bangkai lagi baik kan. Bayangkanlah. Wali-wali rasa dosa. Dia tiba tak dosa. Sebab apa? Dia tiada ada mir'ah. Cermin dia tak ada. Ya. Sebab tu tiap-tiap hari ulama kata, kalau kau tiap-tiap hari tengok cermin, kenapa kau tengok yang luar? Cermin luar ni, kalau tak pusing ni malu kau orang. Tu cermin luar, yang dalam tu lagi besar. Kau dengan Tuhan. Kekotoran, keaiban, kenajisan, maksiat kau buat tu lagi besar daripada pakaian luar yang kau tak agak nampak tak kemas tak apa. Tu orang pandang tak ada apa-apa. Orang pandang, orang kata pun tak sebab kata kejun neraka. Tapi yang ni kalau kau tak usirkan, sumbat dalam neraka, azab. Itu benda tu kita kena suntik kat diri. Diriku, kau jangan degil kata. Ya, kau jangan degil, kau jangan buat pekak, kau jangan buat tak tahu. Kau nak tersumbat dalam neraka besok. Kita cakap dengan diri kita sendiri. Ya.